Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jemi Char. Okey gen, sebelum kita start video ni, aku nak tanya korang dulu. Korang dah subscribe belum YouTube Jemi Char ni? Kalau korang belum subscribe, korang tekan button subscribe dan tekan button loceng dekat tepi tu. So gen, kisah chat seram kali ni ada dua orang budak, nama dia Irfan dan Harry. Pada malam tu, tiba-tiba motor Harry tak hidup. Dan ada kejadian yang pelik yang berlaku. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebelum kita start, aku nak tanya soalan matematik. Kalau korang jawab dengan betul, aku akan bagi iPhone 17 Pro Max ni. So, di video yang lepas, aku dah bagi dekat seorang pemenang. Soalan matematik berbunyi macam ni. 70 darab 2 tambah 5 jadi berapa? So, jawapan yang betul, aku akan bagi hadiah iPhone 17 Pro Max ni. So, let's go. Okay kan, so kita dah berada di dalam chat seram. Mari kita baca sama-sama. Irfan, ya Harry, ada apa? So, Irfan Harry chat Irfan dalam pukul 12.30 macam tu. Boleh tolong aku tak? Tolong apa? So, Harry minta tolong ambil aku. Motosikal aku tak hidup ni. Asal weh? Tak ada minyak ke? So game motor Harry tiba-tiba tak hidup. Minyak banyak lagi. Aku tak tahulah. Tengah bawa, tiba-tiba motor ni tak hidup. Oh, dia macam ni. Harry tengah bawa motor. Tiba-tiba tak hidup. Kau ada kat mana? Okay, Harry atas gambar. Tu motor dia tak hidup tu. Motor, apa tu orang panggil motor macam tu? Motor ego Harry, tu kan kat Jalan Melati. Ya, aku tahu. Asal kau lalu kat situ? Waktu macam ni. Kenapa? Aku lupa. Lagi satu, jalan ni dekat dengan rumah aku. Tadi kau pergi mana? Si Irfan ni tanya. Aku pergi lepak. Kau tahu kan? Jalan Melati tu keras. Keras? Kenapa? Ya, aku tahu. Keras? Kenapa jalan? Jalan kan memang keras. Jangan-jangan motor aku tak hidup sebab aku lalu kat jalan ni. Boleh jadi time kau lalu dekat situ, kau tak ada minta izin. Kenapa? Kena minta izin dulu ke lalu jalan tu? Aku pelik lah. Asal jalan ni keras sangat? Kau tak tahu ke? 8 tahun yang lepas, dulu semua pelajar suka bergaduh dekat kawasan tu. Suka bergaduh? Lepas tu, si Harry ni tanya. Jadi, banyak yang terkorban dekat situ. Salah satunya, pelajar yang hidungnya hilang dan meninggal. Kenapa? Semua pelajar dulu-dulu suka bergaduh sampai meninggal? Wih, dahsyat. Aduh, serius lah. Weh, cepatlah ambil aku. Tak nak lah. Aku takut pergi dekat situ. Okay, si Irfan ni takut. Si Harry ni dalam ketakutan. So, si Irfan ni lagi takut nak pergi dekat kawasan tu. Habis tu, aku nak buat apa ni? Kawan aku yang lain tak reply dan tak akad call. Kau jalan kaki je lah. Tinggal je motor kau kat situ dulu. Irfan. Aku rasa macam ada orang lah. Ha? Orang? Ada orang? Betul lah.
Harry. Kan, kau nampak tak ada orang kan? Mujur ada orang. Aku tak rasa takut sangat. Tapi asal dia berdiri je dekat situ? Harry, dia pakai baju sekolah ke? Aku tak tahu. Tak nampak sangat lah. Si Harry ni tak nampak. Tapi warna baju dia warna putih. Harry! Lari cepat! Alhamdulillah. Hah? Kenapa? Tu hantu mangsa pergaduhan. Yang meninggal tu kan pakai baju sekolah. Oh. Weh. Serius lah. Iya, serius. Jangan bagi hantu tu dekat dengan kau. Sebab muka dia seram. Dia tak ada hidung dan muka dia hancur. Irfan, motor aku. Asal dengan motor Harry tu weh? Harry, macam mana ni? Banyak betul sabit berdarah dekat motor aku ni. Haa weh, ada sabit dekat tempat duduk motor tu. Harry, kau jalan pergi dari tempat tu slow-slow. Jangan berlari. Asal tak boleh lari? Memang tak boleh lari. Kalau hantu tu tahu kau lari, dia ingat kau takut dengan dia. Dan dia marah kalau kau takut dengan dia. Oh, hantu tu marah kalau orang takut dengan dia. Asal dia marah pula? Dia akan fikir kau takut dengan muka dia. Oh, sebab muka dia kan buruk. So, mungkin dia terasa kot. Okey, aku ikut cakap kau. Aku tengah jalan slow-slow. Aku nak pergi jauh dari jalan tu. Okey, bagus. Jangan sesekali toleh ke belakang. Okey. Fokus je jalan depan. Okey, si Irfan ni bagi tahu dekat Harry, jangan sesekali toleh dekat belakang. Aduh, apa lagi ni? Asal kat jalan ni ada banyak sabit? Oh lah weh, banyaknya sabit. Aduh, aku rasa kau dah dalam bahaya ni. Lah, asal kau cakap macam tu? Kau jalan cepat. Iya, aku tengah jalan ni. Tapi apa? Dekat belakang aku dengar ada langkah kaki. Aku rasa macam ada orang ikut aku dari belakang. Jangan toleh. Fokus je jalan depan. Tapi aku takut. Jangan-jangan hantu tu ikut aku. Dah lah tu. Aku cakap fokus depan. Bunyi langkah tu, kaki tu dah tak ada. Okey, bagus. Okey, langkah kaki tu dah tak ada. Tapi ada sesuatu lah dekat depan. Apa lagi ni? Okey, Harry hantar video, mari kita tengok.
Apa benda tu weh? Kau nampak tak? Apa siut? Apa benda tu yang macam warna hitam tu? Ikut jalan lain, Harry. Aku nak ikut jalan mana lagi? Apa benda tu? Orang ke bukan? Jangan banyak tanyalah. Kau lalu jalan kebun. Okay, si Irfan ni suruh Harry jalan kebun. Lalu dekat jalan kebun. Kenapa dengan Harry ni? Weh, asal? Janganlah teriak. Aku kan dah cakap. Kau kena tenang. Jangan lari. Jangan bagi nampak yang kau tengah takut. Woi, Harry. Aduh, penat gila. Penat apa? Aku lari ikut jalan kebun lah. Asal kau lari? Astaghfirullah. Harry ni kan, Irfan dah suruh jangan lari, dia lari juga. Aku takut lah. Kau tak rasa apa yang aku tengah rasa sekarang ni? Tapi aku kan dah cakap jangan lari. Tak kisahlah. Si Harry ni degil, dia tak dengar cakap Irfan. Yang penting aku dah jauh daripada jalan tu. Harry, macam mana kalau dia ikut kau sampai rumah? Hush, scary-nya. Tak mungkin. Dah lah tu. Aku nak balik. Seramnya kat sini. Aku harap kau baik-baik je sampai dekat rumah. Irfan! Asal kat pokok ada tulisan ni? Jangan lari. Tolong carikan hidungku. Harry! Siapa yang tulis ni? Oh my god. Tulisan ni bukan untuk aku kan? Kau sendiri yang tengok. Dia kata jangan lari. Dan tolong carikan hidung dia. Kau tahu kan? Hantu tu tak ada hidung. Dan muka dia hancur. Tak mungkin. Dia tengah ikut kau, Harry. Sepatutnya kau jangan lari. Oh my god. Aku nak lari lagi. Dengar cakap aku, Harry. Ya Allah, degilnya si Harry ni. Orang dah cakap jangan lari, kau lari juga. Irfan, dia ada dekat depan aku. Weh, dia ada dekat depan Harry, weh. Ya Allah. Weh, dia pegang sabit. Ada darah. Aku nak buat apa ni? Aku takut. Dia minta aku carikan hidung dia. Weh, meremang weh. Dia kata dia tak nak muka dia macam tu. Muka dia buruk. Dia tak nak orang lari disebabkan muka dia. Aku tak boleh tolong kau, Harry. Lah, asal macam tu pula? Asal dengan dia ni? Kenapa? Dia nak ambil hidung aku. Tolong! Harry dalam bahaya, weh. Disebabkan Harry dalam bahaya, Irfan pun mengajak kawan-kawannya untuk pergi ke tempat Harry. Tetapi Harry ditemui tanpa hidung walaupun dia masih selamat.